roh dan pengaruhnya tak pernah hilang. Sekarang, jom kita tengok jejak-jejak yang lebih jelas, warisan yang kita boleh nampak dan sentuh dalam seni bina, seni khat dan juga identiti kita sampai hari ini. Salah satu contoh yang paling gah tentulah Masjid Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur. Kalau anda pernah tengok kubah dan menaranya yang cantik tu, sebenarnya anda sedang melihat DNA seni bina Uthmaniyah. Reka bentuknya diilhamkan terus dari Masjid Biru yang sangat ikonik di Istanbul. Satu jambatan seni yang menghubungkan dua dunia. Pengaruh ni juga ada dalam seni yang lebih halus. Gaya-gaya kaligrafi Islam yang sangat indah macam khat diwani dan rik'ah ni disempurnakan pada zaman Uthmaniyah. Gaya-gaya inilah yang kemudiannya tersebar ke alam Melayu dan menjadi sebahagian penting dalam tradisi seni khat kita. Dan yang paling tak disangka-sangka, pengaruh ni sampai ke layar perak kita. Seniman agung kita, P. Ramlee, dalam filem klasik Tiga Abdul dengan sangat bijak menggunakan era kejatuhan Empire Ottoman sebagai latar belakang cerita dia. Ini membuktikan yang kisah sejarah ni dah betul-betul sebati dalam budaya pop kita. Seterusnya, jom kita tengok pakaian kepala. Sebelah kiri tu, tarbus atau fez yang popular zaman Uthmaniyah. Sebelah kanan pula, songkok kebanggaan kita. Walaupun ada banyak teori pasal asal-usul songkok, persamaan bentuknya dengan tarbus tu memang tak boleh kita nafikan. Ia mungkin satu lagi tinggalan dari zaman pertukaran budaya yang rancak antara kita dan mereka.